Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resepi saya kali ini adalah kuih talam keladi ungu. Ikuti hingga akhir ya. Okey, pertama sekali kita potong dadu kita punya keladi ya. Lebih kurang 200 gram. Kita nak rebus hingga masak ya. Okey, ini untuk bahan-bahan lapisan bawah ya. Ini kita punya keladi yang kita dah rebus lebih dahulu tadi. Potong dadu dah rebus. Ini santan, ini tepung gandum, tepung beras, tepung ubi, gula dan juga garam. Kita nak masakkan, kita blender dululah bahan-bahan ini, tak payah blender ya. Bahan-bahan ni supaya sebati ataupun kita kacau pun boleh ya. Okey, kita tapis bahan-bahan blender tadi ya. Okey, kita kacau lebih kurang 4 minit macam tu lah. Dah terasa buat panas sikit. Dah ya, kita boleh matikan api ya. Okey, pertama kita masukkan dulu keladi yang kita dah rebus tadi. Rata-ratakan ya kat dalam tu. Okey, dah rata cantik macam ni, barulah kita curahkan kita punya adunan yang kita dah masak tadi ya. Okey, kita curahlah perlahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Okey, sekarang ready untuk masuk kukus. Kukuslah lebih kurang 20 minit ataupun terpulang pada kukus sendiri ya. Kalau kukus tu besar sangat ya, air dia lambat 30 minit ya. Kalau kecil je kukus dia, cepat masak ya, 20 minit pun boleh ya. Okey, sekarang kukus. Okey, ini bahan-bahan bahagian atasnya. Kita ada tepung gandum, tepung ubi, santan, gula, kuning telur, warna purple dan juga vanila serbuk ya. Kita nak blend dulu ya. Masukkan santan, masukkan gula, masukkan tepung gandum, masukkan tepung ubi, kuning telur saja ya, tak perlu putih telur ya. Putih telur kalau kita masuk, dia buat permukaan kita berkedut ya. Garam, vanila serbuk dan juga warna purple. Kita nak blend semua ya. Okey, ini kita dah blend. Kita masak sekejap hingga naik wap ya. Okey, kita tapis dulu bahan-bahan blend tadi. Kacau perlahan hingga naik wap ya. Ataupun hingga pekat sedikit, bukan pekat banyak, pekat sedikit saja. Okey, bila lapisan keladi tadi dah masak, kita nak masukkan lapisan purple ya sebelah atas. Kita buat macam ni sikit garis-garis ya. Perlahan je, jangan kuat sangat supaya atas tadi dia melekat ya. Okey, kemudian barulah kita tuangkan lapisan yang kita dah masak tadi ya, lapisan purple ya. Tuang semua. Okey, kemudian kita kukus kembali lebih kurang 30 minit. Okey, setelah 30 minit kita nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantiknya. Cantik kan? Rata je bahagian atas kan? Okey, sejukkan dulu baru kita potong. Okey, mari kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, tarik aja. Macam tu. Okey, kita tarikkan plastik ni. Okey, inilah kejadiannya ya. Bawah tu adalah keladi dan atas tu adalah lapisan santan ya di atas tu, dan kita letak sedikit 1 biji kuning telur ya. Okey, mari kita motongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti gunakan pisau plastik ya. Kalau pisau aluminium dia akan melekat ya. Plastik dia tak melekat. Cantik sangat ya. Okey, ni setelah kita potong, kita ambil
satu tengok nampak tak keladi dia kat dalam tu. Dalam atas dia memang lembut gila. Memang sedap sangat. Rasa lemak-lemak sebab kita letak telur kan. Memang sedap. Okay, so terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.